Selamat pagi YouTube. Hari ni small job je. Saya nak tukar ni signal light, ganti dengan LED ya. As usual lah, bila kita tukar signal light ni LED kepada LED, ini kita kena tukar lah. Kita tukar satu bulb je saja dulu lah. Bulb tertukar, mari kita test. Dia tak berkelip eh. Nak klip kita kena tukar ni relay untuk signal. Ada motor dia berkelip, cuma dia akan berkelip laju. Ada motor ni dia tak berkelip. Okey. Saya baru tukar satu bulb baru untuk test. Mari kita tukar benda ni. Okey, mari kita tukar benda ni. Duduk ke belakang sekali. Okay. Kita pasang temporary dulu lah untuk test. Kita pasang temporary test. Okay, dah masuk. Nah, kita test lagi. Sekarang mari kita tengok. Okay, dia dah blink. Jadi kena tukar tu. Itu dalam RM3.50. Bulb ni RM1.50. Betul-betul bulb murah, sistem murah. Okay. Jadi saya akan buat lah lagi yang tiga-tiga ni. Okay YouTube, itu saja untuk short job hari ni. Bye-bye.